Tak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para penonton sekalian, inilah kisah dari sebuah negeri yang aman dan makmur, diperintah raja yang adil lagi perkasa. Dalam negeri itu hiduplah seorang lelaki bernama Pak Belalang. Orangnya bukan bangsawan, manakala bukan juga pahlawan. Sebaliknya, seorang yang malas bekerja tetapi licik dan pandai berhelah. Namun, janganlah disangka Pak Belalang seorang diri, kerana di sisinya ada seorang anak Lalang namanya. Lalang lain cerdik lagi bijaksana, sering menjadi otak di sebalik budaya si ayah. Maka dengan nasib, helah dan akal anaknya, Pak Belalang pun dijadikan nujum diraja, menilik nasib meramal kejadian hingga namanya termasyhur segenap negeri. Maka bermulalah kisah yang penuh jenaka dan teladan. Kisah agung Nujum Pak Belalang. Baba, bangunlah Baba. Dah pukul berapa dah ni? Alah, kalau bangun pun bukan boleh buat apa. Baik anak sambung tidur. Assalamualaikum, Pak Belalang. Oh, Pak Belalang. Aduhai, siapa pula kacau anak tidur ni? Belalang? Pak Belalang, mana anda? Oh, Pak Baun. Masuk. Minta maaflah, rumah sempah sikit. Pak Belalang tak tahu ke? Kecoh satu kampung. Lembu hilang tengah licin. Chill lah bro. Belalang, buat air macam untuk tamu kita ni. Baik, Pak. Tui, air apa ni Pak Belalang? Baiknya. Belalang, entah buat air apa ni nak? Alah, tak sedap ke Bapak? Tapi warna macam air dia sama je macam air macam yang Bapak suruh tadi. Tak apalah. Tapi betul kampung kita dah dimasuki pencuri. Oh, ya ke? Tapi anak ketua kampung ke? Ish, benda besar macam ni pun anda risau. Tak apalah, anda balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mojok pula dia. Ish, berai lah yang tak. Makan rumput ke makan kambing ni ya? Ish, kamu ni tak reti ke jaga mulut? Dah lah, kita kena cepat sorokkan semua ni. Okey. Jom sorak di belakang sembah ni. Mesti dah boleh taruh. Bagus juga tu. Jom. Ya. Bapak, bangun Pak. Belalang dah dibalas dicuri orang kampung Pak. Apa yang kamu cakap ni Belalang? Kamu ngigau ke? Tak Pak, tadi Belalang nampak dekat belakang hutan sana tu. Jadi biarlah, dia bukan harta kita. Apa kata kita pulangkan kepada tuannya? Manakah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, cakap tak ada orang. Datang besok boleh? Oh, ya Tuan Musa. Ada apa yang saya boleh bantu? Masuklah. Ya Allah, dasar anak soleh. Hajat anda menjemput kedua-dua intan istana menghadap raja dengan kemampuan entah bernujung. Nujum? Ada ke? Tuan salah orang ni. Sebelum tu, boleh anda tahu apa kesenangan raja nanti? Yelah, Bapak ada mau nabung 200 sen di pokok lepas sana. Andai Bapak tak selamat, kamu ambillah kesempatan di sana je nak. Cis, Rani terjumpa mencuri emas raja. Apa yang tak mahu? Kalau ada nak mencuri pun, tak ada apa-apa ambillah. Anak baik tak orang kampung dan raja padan ke? Apa? Jangan nak cari bini macam tak. Kenapa yang tak halau mana? Mana di kawasan tulang dua? Bersihlah 2 lawan 2. Apakah? Macam mana boleh ada 2 dalam? Kenapa? Takut ke? Tak kena sebut siapa? Apa makanannya? Ini tenang, tapi sebelah macam ada wangian raja buah. Anda baru makan durian kan? Ya Allah, betul lah saya baru makan durian. Hidup Pak Belalang. InsyaAllah, hebat. Macam cara letak peraja orang Pak Belalang? Tuan Guru, jelas digunakan. Bukan sekadar cakap kosong. Ayah dia, saya